Jom, hari ini kita nak selongkar satu rahsia kesihatan, satu ancaman yang mungkin sedang menyorok dalam badan kita semua tanpa kita sedar langsung. Kita akan bercakap tentang TB pendam, musuh senyap yang kita wajib kenal. Saya nak tanya satu soalan. Cuba jawab jujur. Awak rasa awak betul-betul sihat ke sekarang? Tak ada demam, tak ada batuk, rasa cergas je hari-hari? Kalau jawapan awak ya, mungkin kena fikir balik. Sebab cuba bayangkan suku daripada populasi dunia. Bukan sikit tahu, itu dah macam 2 bilion orang. Dan ramai daripada mereka tak tahu pun yang mereka sedang bawa musuh senyap ni dalam badan. Dan inilah bahagian yang paling menakutkan kan? Dari luaran, seseorang tu nampak sihat, nampak cergas macam biasa. Tapi macam yang kita nampak dalam imbasan X-ray ni, realiti di dalam mungkin sangat berbeza. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang mata kita tak nampak. 25%. Cuba hadam nombor ni sekejap. Ini bermakna, 1 daripada 4 orang yang kita jumpa setiap hari, mungkin ada jangkitan ni. Kawan kita, keluarga kita, skalanya memang sangat-sangat besar. Dan jangan kita ingat benda ni jadi kat negara lain je. Dekat Malaysia, ancaman TB ni memang nyata. Tengok saja statistik tahun 2022. Lebih 25,000 kes dan lebih 2,500 kematian. Angka ni menunjukkan betapa seriusnya keadaan dekat negara kita sendiri. Okey, jom kita kenal betul-betul musuh yang tak nampak ni. Apa sebenarnya TB pendam ni? Dan macam mana kita nak tahu kalau dia ada dalam badan, padahal dia tak tunjuk apa-apa tanda pun? Inilah definisinya. TB pendam ni satu keadaan bila bakteria TB dah ada dalam badan tapi ia tak aktif. Bayangkan dia macam tengah tidur atau hibernasi. Sebab dia tidur ni lah kita rasa sihat, tak ada sebarang simptom. Dan paling penting, pada peringkat ni, kita tak boleh jangkitkan pada orang lain. Gambar ni tunjuk beza yang paling senang nak faham. Sebelah kiri tu, TB pendam, sistem imun kita kuat, dia berjaya kurung bakteria tu. Tapi tengok sebelah kanan, bila jadi TB aktif, bakteria tu dah terlepas, dia mula membiak dan serang badan kita. Masa inilah ia jadi sangat bahaya. Jadual ni, dia ringkaskan semua yang kita cakap tadi. Untuk TB pendam, simptom tiada, tak berjangkit, X-ray pun nampak normal. Tapi, tengok baris paling bawah tu, yang tu paling penting sekali. Walaupun pendam, ia tetap perlu dirawat. Bukan untuk sembuh sebab kita tak sakit pun, tapi untuk cegah dia daripada bangun jadi TB aktif. So, ini yang buat kita tertanya-tanya kan? Kalau sekarang ni tak bahaya, kenapa kita nak risau? Sebabnya, TB pendam ni macam bom jangka. Tik-tok, tik-tok, berdetik senyap dalam badan kita. Mesti ada yang fikir, kalau tak boleh jangkitkan orang dan aku pun rasa sihat, apa masalahnya? Logik kan soalan tu? Inilah jawapan dia. Tanpa rawatan, antara 5 hingga 10% orang yang ada TB pendam ni akan dapat penyakit TB aktif. Maknanya, bakteria yang tidur tu, dia boleh bangun pada bila-bila masa dan selalunya dia akan bangun masa sistem imun kita tengah lemah. Tapi risiko ni tak sama untuk semua orang tau. Ada beberapa kumpulan yang risikonya jauh lebih tinggi untuk TB pendam ni jadi aktif. Contohnya, sesiapa yang ada kontak rapat dengan pesakit TB, individu yang hidup dengan HIV, pesakit dialisis, kanak-kanak bawah 5 tahun dan juga penghidap penyakit kronik macam kencit manis. Dan kalau kita cakap pasal risiko, kumpulan ni memang paling tinggi risikonya. Bagi mereka yang hidup dengan HIV, risiko untuk dapat TB aktif adalah 18 kali ganda lebih tinggi. Sebab tu ia dipanggil double trouble, masalah berganda. 2 penyakit yang sama-sama menyerang sistem pertahanan badan kita. Okey, dengar semua ni macam menakutkan kan? Tapi jangan risau, berita baiknya ialah kita ada senjata yang sangat power untuk matikan bom jangka ni sebelum ia meletup. Betul, kita tak payah tunggu sampai jatuh sakit. Kita boleh lawan dulu. Inilah dia, rawatan pencegahan TB atau nama pendeknya TPT. Sebenarnya inilah cara kita nak hapuskan TB sampai ke akar umbi dengan merawatnya masa ia masih tidur. Cuba tengok beza dia kat carta ni. Jauh kan? Tanpa rawatan, risiko tu ada. Tapi dengan rawatan TPT, risiko tu jatuh menjunam. Rawatan ni terbukti boleh kurangkan risiko sebanyak 60 hingga 90%. Ini bukan sikit-sikit punya perubahan. Ini perubahan yang sangat besar. Jadi, macam mana benda ni berfungsi? Sebenarnya, proses dia simple je. Mula-mula, saringan, kita cari siapa yang berisiko. Lepas tu, diagnosis untuk sahkan jangkitan. Kemudian, rawatan, makan ubat untuk bunuh bakteria yang tidur tu. Akhir sekali, perlindungan. Bukan je untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh komuniti kita.
Okey, kita dah faham apa tu TB pendam, kita tahu bahaya dia dan kita tahu ada rawatan. Jadi, soalan paling penting sekarang, apa kita nak buat? Kalau awak atau sesiapa je yang awak kenal pernah jadi kontak rapat pesakit TB, ini mesej paling-paling penting untuk awak. Pergilah buat saringan. Ini bukan pasal awak seorang. Ini adalah satu tindakan untuk melindungi orang yang kita paling sayang, keluarga kita. Jadi, apa nak buat? Simple je. Ada 3 benda. Pertama, kalau awak berisiko, jangan tangguh-tangguh. Terus pergi ke klinik kesihatan berdekatan. Kedua, dan tolong dengar betul-betul. Semua ni, saringan dan rawatan adalah percuma dekat fasiliti kerajaan. Tak ada alasan kewangan untuk tak buat. Dan ketiga, kalau dah mula rawatan, tolong habiskan ubat tu. Musuh senyap ni, kita boleh tewaskan. Tapi, kita kena bertindak. Ingat, usaha untuk hapuskan TB bermula dengan langkah mudah ni. Rawat TB pendam. Jadi jom, ambil langkah hari ni. Basmi TB bermula dengan kita. Lindungi diri anda dan yang paling penting, lindungi keluarga anda.